Assalamualaikum guys, petang-petang selamat petang guys. So gang, lama tak bersiaran dekat YouTube. So aku agak busy sikit guys, banyak kerja. Jadi hampir 2 bulan ke sebenarnya aku dah lama tak mancing kan. Cuma video-video tu adalah video yang hari tu punya tu aku ada mancing, sempat mancing, dapat nak upload kan. Tapi aku dah 2 bulan lebih ke tak pegang mancing ni. Jadi aku sekarang ni ada dekat kawasan Skinchan guys. Macam korang tengok dekat belakang aku ni, background ni semua sawah padi. So sekarang ni aku ada dekat Skinchan. Ada family day lah dekat kawasan ni kan. Family day kat sini. Jadi kat sini lah tempatnya. Okay. So kita orang punya homestay kat sini. Ni homestay. Lepas tu dia kawasan ni banyak homestay guys. Sebelah sini pun ada, sebelah sini pun ada. So untuk petang ni aku nak mancing dengan bayi ipar aku. So bayi ipar aku dia dah teracun ke mancing. Sebelum ni dia tak minat sangat mancing. Lepas dia tengok aku mancing, dia terus minat. Lepas tu terus pergi lah orang panggilan. Alhamdulillah, hobi macam kita ni, hobi mancing ni, orang kalau dah masuk susah nak jumpa jalan keluar kan. Ni agak panas sikit. Pukul 4.45 guys. 4.45. Kita try tengok macam mana. Dekat homestay ni pun dia ada sediakan basikal pun ada kat sana tu. Memang free lah kalau nak guna, memang free. So ni dia, petang ni aku dengan abang ipar aku guys. Itu dia baru lepas gasak siakap dekat Perak. So mana-mana yang orang Perak tu tengok YouTube aku ni, ni geng-geng korang guys. Dia duduk Perak ni. Jadi kita tengok macam ni guys kan. Petang-petang ni tak ada apa nak buat, so santai. Kita try mancing lah guys. Okay, let's go guys, jom. Itu sama yang besar-besar tu aku tengok dia. Tak, ini besi dia. Baik guys, petang ni kita jalan-jalan, tengok tali air. Kita santai-santai guys, beronda sambil buat pancing lah. Tepi ni ada tali air guys. Pakai SP okey juga kan. Ini celah juga ke angin. Oh tengok lah ni, mesti ada ni guys. Dia buat betul dia bola lari ni kat bawah kita. Makan bang, dia makan. Aduh, dia makan, ada buih. Dah rasa dia tarik ni. Kita mancing ruan guys. Ya, ada ni, dia ada. Okey, mantap. Jangan tenggelam kat air bang, atas air. Aduh. Bang.
Alhamdulillah dapat juga guys. Strike haruan. Lama bujuk guys. Aduh. Bang, kat sini banyak gila dulu ikannya. Banyak gila ikannya. Tak ni. Baling letup. Ni ah. Depan ni. Kat situ tadi lepas besar tu. Sama kot lepas ni tu duduk baling panggil. Gila. Oh, kat situ banyak dulu ikannya. Okay guys, so ini dia strike pertama guys. Lekat alhamdulillah. Strike. Aduh. Banyak sini. Tengah ada. Ada. Pemalingnya dia banyak ni. Banyak dia dekat bawah-bawah ramai kumpul. Baik tau. Pegang gila 2 kali je. Dia ada. Tu. Ayah kau dia ada. Tu. Dia kejar. Banyak tu kat sini. Diorang kumpul sini kan. Makan sopak. Oh, dia nak soprok juga bang. Rael. Sayang bang. Kak El dengan siapa? Oh ni. Jauh ni jalan. Tak penat ke? Tak penat ke? Cuba nak pergi kat tengah. Try kat tengah tu jap. Ui, bang, besar. Ui, besar. Besar. Sedap siap tengok dia letup. Besar kau. Ada banyak di depan tu. Dia kumpul tu tempat Diam. So guys, strike kedua guys. Alhamdulillah geng. Kasar geng saya. Okay, alhamdulillah guys. Kasar geng saya geng. Setengah kilo ada ni. So guys, sekarang ni sunset yang lawa guys kan. Alhamdulillah sekarang ni dah strike 3 ekor. So sekarang ni kita orang nak on the way balik lah. Kita orang nak test parit-parit yang kita orang dah lalu tadi. Abang ipar aku masih kumpul lagi. So kita dapatkan satu untuk dia lah. Untuk petang ni janji tak kumpul guys. Kecil pun kecil lah kan. Jadi kita test tengok.
So kita orang punya target sekarang ni, kita orang nak mancing dekat paik-paik kecil lah. Dia punya tali air dia tu kan. Kalau sama padi ni memang tak ada lah ikan. So kita try tengok dekat paik-paik kecil guys. Aduh. Ui. Ui. Padu guys. Strike ketiga guys. Dia duduk depan tu guys. Oh, tak adalah besar sangat buka. Pada aku okey ni saiz. Lebih kurang macam tadi ke padu geng. Padu. Mantul bai. Alhamdulillah. Bahaya ni. Kita kena pakai ni.